Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Syara Taufiqah dalam Santapan Juara. Ketepatan dan ketenangan merupakan elemen yang sangat penting dalam sukan memanah. Santapan Juara kali ini akan membawa anda mendekati seorang atlet muda yang telah pun melakar sejarah di peringkat antarabangsa. Kita akan menyelami kisah inspirasi Ariana Nordania Muhammad Zairi, atlet pemanah negara yang telah pun menempah tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024 selepas memenangi pingat emas di kejohanan kelayakan Asia di Bangkok. Zara is going left, so some adjustments required and fast for the Iranian. Muhammad Zaidi for the win, and yes, it's inside the inner ring, 6 or higher. Muhammad Zaidi, even a 5 will do it, but it's a 10, it's a perfect set. Episod kali ini kita akan bersama dengan Chef Razak dengan hidangan berasaskan pemakanan sihat kegemaran Ariana. Anda juga boleh melayari media sosial Santapan Juara untuk mendapatkan resepi mingguan dan menghantarkan sebarang pertanyaan kepada atlet. Prestasi atlet bukan sahaja bergantung daripada latihan fizikal, tapi dengan pemakanan yang sihat juga amat penting. Untuk hari ini kita akan mendekati Ariana untuk bertanyakan mengenai diet permakanan beliau sewaktu di bulan Ramadan ini. Apa khabar Ariana? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat. Baik Ariana, untuk segmen ni kita akan bawa Ariana mencari dan membeli bahan-bahan untuk juadah buka puasa. Tapi sebelum tu, untuk Ariana, ada tak mengubah cara pemakanan dalam bulan Ramadan ni? Ada sedikit lah, macam dari segi protein dan karbohidrat kan. So mungkin saya akan tambah dari segi lauk. Kan macam kita makan nasi dengan lauk kan. So saya sebagai atlet, mungkin saya tambah sikit lah dari segi lauk tu untuk mengekalkan tenaga sewaktu menjalankan latihan tu. Kalau segi pemakanan, mungkin ada makanan yang akan membantu naikkan lagi prestasi Ariana dalam bulan Ramadan. Contohnya mungkin lauk seperti ikan ke ayam yang memang mengandungi banyak khasiat dan protein lah. Apa kita nak beli? Jom. Cari. Ariana rasa Ariana nak beli apa? Saya rasa macam nak cari mungkin makanan yang mengandungi protein lah. Seperti mana yang semua tahu, protein dia boleh mengekalkan tenaga. Lagi-lagi di bahagian otot lah untuk mengelakkan kesederaan di bahagian otot. Tapi saya macam nak cari ikan lah. Ikan Dah selalu sangat makan ayam, ingat nak tukar selera lah pula. Sana ada ikan. Ni ada. So Ariana pilih. Macam kita ambil ini lah kot. Segar Kan? Kita ambil ini. Ariana, kalau buka puasa, apa juadah makanan yang mesti wajib ada dekat atas meja? Dalam bulan Ramadan, nama pun bulan Ramadan kan. So, saya kerap juga sebenarnya pergi bazar Ramadan. So, kuih pertama lah yang saya akan cari untuk buka puasa adalah tepung pelita. Kuih tepung pelita tu. Tepung pelita. Tepung pelita tu dia macam ada manis-manis sikit. Ada manis-manis. Dia ada sumber tenaga. Bagi tenaga, yes. Pilihan yang bijak. Kita tengok sayur. Apa sayur Ariana nak ambil ni? Okey. Okeylah, kita pilih satu lagi. Wow, memilih-milih. Nak sana, situ, sini. Okey, jom. Tak sabar nak tengok Syah masak apalah. Sebenarnya saya ada nak ceritalah pengalaman yang saya lalui tahun lepas. Sebenarnya saya ada menjalani satu program lah dengan pakar nutrisi saya yang mana saya kena naikkan berat badan. Naikkan berat badan? Kenapa kena naikkan berat badan? So, naikkan berat badan tu dia lebih kepada untuk mengekalkan stability lah masa saya menjalankan keseimbangan. Jadi, faktor tubuh badan ataupun saiz juga mainkan peranan ke untuk jadi seorang pemanah? Mainkan peranan juga sebenarnya. Jadi, pakar nutrisi saya ambil tindakan untuk bagi saya minum protein. Yang dalam segi air tu, serbuk protein tu kita buat air, kita minum. Okey, dengan serbuk tu, lepas tu kita tambahkan lagi dengan ikan
ikan sama dengan protein. Ariana cakap nak santan ni? Tu santan. Tu pun. Okeylah, kita ambil ini. Cukup tak? Rasa macam dah cukup. Boleh pun. Boleh buat chef masak ni. Boleh. Chef mesti handal lah. Okey, barang-barang yang Ariana pilih ni sebenarnya memang mudah nak cari dan kebiasaannya ada dalam masakan. Tapi yang penting, tinggi khasiatnya. Baik, kita akan rehat seketika dan selepas ini Ariana akan menjawab pertanyaan yang dihantar melalui media sosial Santapan Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan semua. Apa khabar? Dan hari ini saya dapat satu beg daripada Ariana, iaitu pemanah kita. Dalam Santapan Juara kali ini, kita tengok apa yang diberikan oleh Ariana. Salah satunya dia bagi apa ni? Oh, ni daun pandan, santan. Apa yang dia suruh saya masak ni? Oh, dia suruh saya masak ikan merah. Kita lihat apa resepi yang saya akan ciptakan untuk dia. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya dalam Santapan Juara. Dan untuk minggu ini, kita bawa anda pemanah negara iaitu kita ada Ariana. Ariana mencipta rekod kebangsaan dan baru memenangi pingat emas dalam usia 18 tahun. Dan bukan saja itu, beliau juga mewakili negara di dalam Sukan Olimpik Paris 2024 dan yang paling menarik, telah pun melayakkan diri secara merit. Ketika itu baru berusia 19 tahun. Macam mana perasaan Ariana masa tu? Perasaan mula-mula. Pada mulanya saya rasa tak sangka. Rasa bersyukur tu ada. Rasa gembira tu pun ada. Sebab pada usia muda pun dah melayakkan diri ke Temasyal sebesar Olimpik. Iaitu Temasyal sukan yang paling besar lah yang dalam dunia ni. Masa kejohanan tu, adakah Ariana meletakkan target untuk ke Sukan Olimpik? Masa kejohanan kelayakan tu, terus terang nak saya cakap tak ada pun. Saya just pergi untuk pengalaman, untuk dapatkan pengalaman, untuk persediaan untuk tournament yang akan datang nanti. Tapi untuk meletakkan harapan ke Olimpik tu memang tak ada langsung lah pada masa tu. Baik, dan siapa sebenarnya memberikan sokongan kepada Ariana? Sokongan utama saya, ibu bapa saya lah. Mereka lah yang memperkenalkan saya dengan sukan ni melalui kelab sekolah. Diorang lah yang tolong belikan equipment memanah. Yalah, diorang sokongan terbesar saya. Okey, inilah bahan-bahannya ke depan mata kita ni untuk kita masak, iaitu kari lemak ataupun ikan kari. Okey, so kita mulakan masak. Buka api. Api kecil sikit. Bila tuang minyak, pastikan minyak ni penuh permukaan dia. Jangan banyak, sikit je. Dalam dietary ni kita jangan banyak minyak. Dan yang paling pertama sekali yang kita nak adalah aroma pada masakan tu. Tengok kat sini. Kita ada daun kari, daun limau purut, daun pandan. Tiga ni dia panggil satu aromaterapi dalam masakan. Masuk dan kita masuk. Nampak macam macam ni je kan? Tapi dia punya aroma tu yang memberikan kita satu masakan yang lebih baik. Okey, bila tengok kat sini aroma dah naik, sedap. Bau pun sedap bila kita masak ni, aroma ni yang pentingnya dia kena sama, serata semua. Lepas tu kita masukkan kita punya bawang. Bila masuk bawang ni ada kandungan air. Air ni kita kena bagi kering. Goreng sampai dia garing atau layu. Baru kita masukkan bahan-bahan lain. So, bila kita dah dapat kita punya masakan macam ni, bawang dia kita bagi garing betul-betul, baru kita masuk bawang putih, kita masuk rempah-rempah yang lain. Bila masuk sini, kenapa kita masuk cili awal? Kan cili bukan masuk last ya. Bila cili awal ni, ini untuk panaskan badan sebenarnya. Kan kita puasa kan. Bila puasa ni, dehydration, ni semua. Ini yang baiknya bawang ni untuk kita hilangkan kita punya dehydration dalam badan. Memberikan kelembapan dalam badan. Lepas tu bawang putih. Masukkan bawang putih. Tapi bila bawang putih goreng, jangan terlampau lama Pelan-pelan macam ni. Nampak dia punya warna pun dah cantik.
Sehinggalah bawang merah tadi, warna dia keperang-perangan, baru kita masuk bahan-bahan lain. Sekarang ni kita masuk rempah kari. Rempah kari kita masuk. Kita masuk tumbang, kita masuk jintan putih dan kita masuk jintan manis. Okey? Dan kita masuk serbuk cili, pedas sikit. Lepas tu kita tuang air sikit. Dan kita kacau. Bau pun sedap Sekarang ni bila dah macam ni kan, bagi dia sebati dulu. Bagi dia serasi, lepas tu baru kita masuk bahan-bahan lain. Apa yang mendorong Ariana sebenarnya untuk bekerja keras dalam sukan memanah ni? Saya boleh kata cita-cita saya dan minat saya lah terhadap sukan ni. Yalah, bila saya tembak tu, saya nak yang terbaik. Saya nak capai yang terbaik untuk diri saya sendiri. Bila saya dapat buat yang terbaik tu, saya dapat memuaskan diri saya sendirilah. Itulah perkara yang paling best yang saya boleh capai dalam sukan ni. Kalau tadi Ariana kongsikan tentang pencapaian, tetapi orang ramai juga nak tahu apakah teknik ataupun kemahiran yang Ariana gunakan dalam sukan memanah ni? Kalau teknik memanah ni, bagi saya ada banyak lah. Tapi kalau untuk saya ceritakan dalam lebih mendalam tu, mungkin susah. Memanah ni memerlukan fokus yang tinggi, disiplin yang kuat. Jadi memang itulah perkara basic yang saya amalkan dalam sukan ini. Kita juga nak tahu sebab dalam memanah ni ada kategori ataupun ada acara tertentu. Acara apa yang disertai? Mungkin compound ataupun recurve? Kalau saya, memang saya dari kecil dulu, dari saya mula memanah, memang saya main recurve. Recurve. Dan apa perbezaan antara recurve dan juga compound? Saya boleh kata banyak juga perbezaan. Compound dengan recurve memang jarak lain, teknik menggunakan teknik lain, barang pun lain. Jadi banyaklah perbezaan di situ. Nak tahu juga macam mana Ariana punya persediaan. Mungkin akan lebihkan kepada segi prestasi latihan ataupun mungkin fizikal. Tahun ni saya, kalau macam tahun lepas, saya dah bersedia dari segi latihan. Saya dah push latihan. Tapi untuk tahun ni pula, saya ingat untuk push dari segi fizikal lah. Sebab jelas saya pun badan kecil, tak apa nak kuat sangat. So mungkin kalau dari segi fizikal tu saya dapat tingkatkan lagi prestasi. So nanti pun teknik memanah tu dia akan datang sendiri. Tapi apa-apa pun memang saya akan berbincang balik dengan jurulatih saya. Baik, nampak Ariana memang berjiwa besar. Baik Ariana, jika Ariana berjaya dan membawa balik kejayaan tu, siapa antara orang yang paling Ariana nak berkongsi kemenangan tu? Saya boleh kata kawan baik saya lah. Saya masuk sini sejak saya 2022. So memang apa-apa pun saya ada dengan dia lah. Saya memang berdua dengan dia. Dia juga yang tolong saya, yang sentiasa memberi motivasi dan semangat lah kepada saya. Dan ada masa pun, yalah kita pun sebagai atlet, ada masa yang kita rasa sedih, nak putus asa. Lagi-lagi bila di pertandingan lah kan. So dia lah yang selalu tolong saya untuk dapatkan balik semangat dan motivasi tu. Macam mana pula sasaran untuk Olimpik di Los Angeles nanti? Walaupun Olimpik di Los Angeles nanti akan mungkin bagi orang lain nampak macam lama lagi lah. Tapi bagi saya jangka masa tu agak pendek. Jadi kalau macam sekarang ni saya akan berlatih macam biasa. Buat apa-apa pun macam biasa je lah dulu. Tapi nanti kalau ada program yang jurulatih saya atau pihak MSM bagi, semestinya lah saya akan dan kena ikut. Baik, kita memang akan sentiasa doakan supaya Ariana mencapai apa yang Ariana ingin dalam sukan memanah ni. Dan terima kasih Ariana. Kita ada satu lagi soalan yang mana melalui media sosial Santapan Juara tau. Ini daripada Afiq. Dia bertanyakan, apakah nasihat yang menjadi pegangan Ariana? Nasihat yang saya boleh bagi ni mungkin bunyi senang dan ramai orang gunakan. Tapi sebenarnya kunci dia dalam apa-apa pun lah, bukan sukan saja. Jangan cepat putus asa. Selagi diri sendiri tak capai apa yang diri sendiri nak, dan jangan putus asa. Contohnya macam saya lah. Masa saya pergi ke kelayakan Olimpik di Asia, waktu itu saya baru berusia 18 tahun. Dan memang tak sangka pun akan ke Olimpik. Tapi rezeki saya dapat ke Olimpik. So itulah yang saya boleh bagi contoh dalam hidup saya. Untuk saya pesan kepada semua orang, jangan cepat putus asa. Jangan cepat berputus asa. Itu pegangan Ariana. Baik, terima kasih Ariana. Sebelum kita berehat sebentar ni, boleh tak nanti kita minta Ariana tunjukkan cara yang mudah untuk melakukan senaman sebelum dan selepas latihan supaya penonton di rumah boleh sama-sama lakukan. Boleh. Baik, anda semua jangan ke mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan Chef Razak dengan hidangan santapan juara yang berkhasiat.
air dulu. Biar air ikan ni keluar bersama dengan kita punya adunan tadi. Dan yang pastinya, bila dah letak kita punya ni, kita tutup dan kita biarkan seketika. Dan kita lihat, kalau kat sini ada termometer ni, kita tengok. Kalau dia punya termometer jejak 80 darjah Celsius, maka masaklah ikan tu. Okey, kita tutup dahulu sebelum kita letak bahan-bahan yang kemudian. Baik, seperti yang kita tahu, tak semua sukan kita akan amalkan regangan otot yang sama. Untuk Ariana, sukan memanah ni, apa antara regangan yang penting untuk memanah? Jadi saya akan kongsikan sedikitlah regangan sebelum memulakan aktiviti memanah. Jadi mula-mula saya akan mulakan dengan kepala, dongak ke atas. Okey. Jadi kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ulang perkara yang sama untuk kiri dan kanan. Kepala macam saya buat tadi penting sebab memanah juga menggunakan sedikitlah pergerakan kepala untuk kita. Ialah kalau kita memanahkan, kita pandang sini, pandang ke arah sasaran. Jadi penting untuk bahagian tengkuk. Baik, kalau selain kepala, bahagian mana lagi? Bahagian lain yang penting juga tangan. Jadi senaman yang seperti inilah. Kira sampai 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan juga tangan kanan. Kira sampai 10. Jadi penting untuk bahagian sinilah. Sebab bila kita memanah, jadi kita tarik. So perlu memanaskan badan untuk elakkan sebarang kecederaan lah pada bahagian tangan. Dan selain tu, adakah bahagian abdomen memerlukan kekuatan juga? Perlu juga. Bahagian abdomen ni penting untuk mengekalkan stamina lah sepanjang menjalani latihan memanah. Sebab memanah bukan dalam tempoh yang sekejap, bukan setakat 1 jam, 2 jam. Kalau berada di pertandingan, boleh sampai seharian berada di padang. So, jadi bahagian core tu penting untuk mengekalkan stamina sepanjang pertandingan tersebut. Baik, antara itu regangan. Kalau kita tengok pemanah ni, perlu ke nak ada jogging ke ataupun mungkin aktiviti fizikal untuk membina otot? Perlu juga. Macam saya, ada hari yang saya menjalankan jogging, ada hari yang saya masuk gym dan mengangkat berat. Itu semua untuk membina otot lah. Sebab otot juga penting untuk bila kita nak angkat memanah tu bukannya ringan. Betul. So, memerlukan kekuatan. Dan macam saya cakap tadi, jogging tu pentinglah untuk mengekalkan stamina sepanjang seharian berada di pertandingan. Betul. Dan kalau kita tak kuat, macam mana kita nak fokus? Betul. Lagi-lagi untuk sukan memanah ni. Betul. Baik. Terima kasih, Ariana. Macam dah siap ni. Tengok dia punya ikan ni. Cantiknya. Okey. Tengok ni. Dah masak belum? Dah masak. Okay, ini dah masak. Dan sepatutnya kita akan letak kita punya daun ni. Ni ada 2 daun kat sini. 1 daun pudina dan 1 lagi daun ketumbar. So, bila dah masak, kita letak kita punya bahan-bahan. Ni yang beri penyedap selera. Kita letak. Lepas tu, kita gaul, kita tutup. Okey, kita dah masak, dah siap ni. Saya pun dah tutup api. Okey, ini kita dah siapkan mangkuk tingkat ni untuk kita bungkus pada Ariana waktu berbuka nanti. Nanti ini untuk Ariana bersama dengan nasi nasi beras perang ni memang cukup sihat. Okey, inilah dia kari ikan yang mana bila tengok sini ni panggil light protein ataupun protein ringan bagi seorang atlet untuk dia bergerak macam mana yang dia memerlukan, macam mana yang diperlukan untuk atlet masa untuk latihan nanti. Seperti yang dijanjikan, inilah juara berbuka puasa yang dah dijanjikan. Chef Razak masak istimewa untuk Ariana. Tengok. Wah, so nampaknya ada kad dari chef di sini. Saya akan bacakan. Ariana Nurdania, selamat berbuka puasa dari saya, Chef Razak. Wah, terima kasih banyak, Chef. Okey, jom kita buka. Wah, kari ikan. Ini resepi kari ikan daripada Chef Razak. Wow. Bau sedap. Sedapnya. Sedap bau. Tak sabar nak buka puasa ni. Itulah, tak sabar nak buka puasa ni. Kepada anda di rumah yang ingin mencari idea untuk berbuka puasa, boleh dapatkan resepi Chef Razak ini di media sosial Santapan Juara. Baik, Ana, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami dan menceritakan semua kisah inspirasi daripada Ariana. Sama. Semoga Ariana terus maju jaya dan menang banyak lagi kejohanan akan datang. InsyaAllah. Nah, terima kasih. Selamat berbuka puasa.
Siapa atlet memanah antarabangsa yang Ariana paling kagumi? Lim Si-hyun, dia merupakan seorang pemanah di negara Korea dan baru-baru ini dia telah pun memenangi beberapa peringkat emas di Olimpik Paris 2024. Kalah dengan penuh gaya atau menang dengan tipis? Kalah dengan penuh gaya. Sebab bagi saya walaupun saya dah buat yang terbaik untuk diri saya dan saya berpuas hati dengan prestasi saya, walaupun saya kalah itu dah cukup untuk saya. Jika diberi pilihan tempat untuk bertanding, di manakah agaknya? Saya akan memilih Ireland sebab merupakan cuaca yang sejuk, tenang dan membolehkan saya untuk fokus untuk memanah di sana. Sekian untuk minggu ini. Semoga santapan juara bersama Ariana dapat menjadi inspirasi dan dimanfaatkan. Minggu depan, kita akan bersama dengan Abu Samah Borhan, atlet Paralimpik tenis berkursi roda yang mewakili Sukan Olimpik Paris, Tokyo dan juga Rio. Sehingga kita bertemu lagi, salam hormat dan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan.